Dia tadi ketuk ni, kata senyap. Budak. Nampak 3 dia. 3. Beza Ayan. Dan dia ada. Nak 2 ekor lama-lama, aduh, stres weh. Lepas tu orang kata kena pakai umpan ruat yang cacing ni kan, yang bekas ni kan. Kau tahu buat satu bekas RM2 satu bekas RM20 weh. Kalau air keruh kena sedap umpan yang tu lah. Macam ada? Ada dekat. Okey, tak apa. Double strike yang kedua. Itu dia. Kawan-kawan, mana kawan-kawan? Kawan-kawan. Ada lagi. Mana? Ada lagi double. Bawah ni lubuk dia. Lubuk bawah. Tutup lagi ni. Okey dia. Sila buat kerja di bawah. Dia makan tengah. Ini pun habis. Ada makan. Lubuk dia bawah ni. Baru betul kau umpan tadi. Ui. Lubuk ni bawah ni. Macam ni kan. Ni aku betul kan. Aku letak bawah ni. Apa ini kan ni? Sama je. Kan dia setting betul. Wow. Lubuk dia ni. Budak-budak Maggi. Ya. Tak ada. Ada. Wow. Tak dapat apa pun. Ya. Sorry adik. Sabar. Kau kena mata kena sensitif. Oh ni lagi. Ni kasar. Alah rabut. Alamak rabut. Ni kasar. Bawah. Ni lah. Ni jap lagi tu. Kau kena sensitif sikit. Dia memang makan halus ni. Kau tengok bola hijau kau jadi bergerak sikit lah. Standby lah. Lucu lah kasar dia. Sayang. Boleh makan balik. Dia banyak makan diam ni. Kena alert sikit. Ni ada ni. Tu ada. Tak balas lagi. Alhamdulillah. Kena alert. Aku dah baca doa. Alert tinggi sikit. Ni ada tak makan lagi ni. Pol aku ni. Cantik ni. Bergerak betul. Besar. Kasar ni. Nampak dia punya kapal dia. Tengah balas jangan angkat. Kasar ni. Ui. Alhamdulillah. Saiz padu. Ada angkat. Aish.
Kau punya joran salah tu, salah tempat. Lepas tu management belakang lagi. Badan kau belakang lagi bagi ruang lagi untuk joran. Kau tak payah pegang pole ni dekat tengah-tengah. Kau tak akan guna power dia. Tu ni. Tu ni lah. Terus pegang belakang ni. Ha, ni ada ni. Oh, ni sangkut ni. Jangan pegang tengah. Aku banyak kali belajar. Dia macam konsep tuas tau. Ha, ni lagi. Oh. Ui. Alhamdulillah. Yang ketiga. Yang ketiga. Alhamdulillah yang aku dengar doa. Tak bujang. Alhamdulillah yang aku. Ini sopek tak ada sakitnya. Alah, anda mau sopek tak ada sakit lah. Oh, umpan lagi. Ikut dulu. Ikut dulu. Masuk. Wah. Rezeki mak. Double strike, double strike, double strike. Yeah. Ayah, double strike. Ui, sabar-sabar. Tenang-tenang. Double strike. Maggi. Memang function lah pakai ni. Apa? Sirat. Oh, ruat ah. Dia laju. Ruat. So, lepas ni kita boleh keluar modal je. Oh my god. Satu bekas boleh kau kongsi. Share je lah. Sebab hasil dah dia. Baik. Alah, awak cubit saya je. Alah. Ya, satu lagi. Joran pole guys, joran pole. Function main joran pole. Tapi untuk tempat ICT lah. Dalam susah sikit. Takkan bawa 6 meter punya mampus. Penat tu. Penat nak handling kan. 6 meter sama jauh kita balik tanda tu. Ada. Turun tegak. Sangkut ke? Ha, paksa je tak apa. Masa terhad. Ikat lagi cepat daripada lain sangkut. Pas. Lucu pula tadi. Berat dia. Ui. Ui, dia makan. Ada lagi bawah ni. Hancur bawah ni. Wop. Wop, wop. Wop, wop. Wop, 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 wop. Ya, budak-budak. Dah 4 ekor ni. Bawah? Bawah ni. Macam mana aku nak pakai nak macam bawah? Rubuk betul lah. Ha? Oh, kena tukar urut. Yang ni main belah sini pun. Pola betul. Baju orang tu mana-mana boleh letak. Wih, sana. Sabar. Sabar. Tak lekat pun betul lah. So guys, hari ni inilah penutup kita hari ni. Untuk hari kedua aku mencium udang. Besok turun lagi hari ketiga. InsyaAllah lah. Tengok je ni kerajinan. Korang start balik. Kita ni sekejap ni. Spot dia bawah ni sampai kayu tu. Bawah tepi-tepi tu. Bawah ni sampai kayu tu. Ni kawasan ni. Spot dia. Ni jenggo dah mana naik. Oh, aku nak baling bayar. Kau tak baling tak apa? Boleh. Bawah. Betul. Ganggu kau. Tak kena. Pandai aku setting. Ni si Arif. Dia agak lepas aku. Okey tu. Shooting. Masih saya. Berapa ekor? Ada dalam tu dah belum? 12. Lebih.
Muka. Tapi dalam tu ada 4 ekor lagi. Mana? Dalam tu box. Baik kau ada dalam ni. Dah mati. Kau dah keluarkan Kau nak tutup pakai apa? Saya duduk. Mati lah tu. Hidup balik lagi.